أعوذ بالله الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الخير وأبواب التيسير وتغلق بها أبواب الشر وأبواب التعسير صلاة تكون لنا ولينا ومولانا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberi peluang dan ruang oleh Allah untuk kita hadir ke rumah Allah dan dapat sama-sama melaksanakan salat fardu maghrib secara berjemaah. Sementara menunggu masuknya waktu Isya, kita isi dengan perkongsian ilmu daripada kitab Al-Fiqhul Manhaji, iaitu kitab fiqh daripada pahaman ataupun mazhab Imam Syafi'i. Dan kita berada dalam tajuk mandi, hukum dan jenisnya. Kita sambung daripada itu, iaitu tentang hikmat disyariatkan mandi. Itu dia. Oh, lebih dah. Itu tak cakap, lebih dah. Betul sih. Hikmat disyariatkan mandi, betul tak? Betul tak? Hikmat disyariatkan, yang ini disyariatkan mandi je lah. Tajuk kita bab mandi ni. Mandi mempunyai beberapa hikmah dan faedahnya. Hikmah maknanya ada perkara-perkara di sebalik mandi itu yang mana yang kita perlu lihat, yang kita perlu tahu, supaya apa yang kita buat ni adalah berdasarkan pada pengetahuan dan faedah. Antara hikmah dan faedah daripada mandi itu, yang pertamanya, kalau fiqh ni tak ada, itu mendapatkan pahala. Ni ngaji fiqh ni. Bila sebut fiqh ni, ni nak buat apa-apa ni, nak kau pahala. Kalau ngaji tasawuf ni, dia tidak nampak dah pahala ni. Dia lepas pada pahala. Dia cari redha Allah. Dia atas lagi. Kalau fiqh ni, mendapatkan pahala. Salah pada? Tak salah. Jangan kata salah. Kalau tasawuf dia kata
yakni at-tuhur, bersuci. Dalam ngaji fiqh ni bab yang pertama ialah tentang bab taharah, tentang bab suci. Bab taharah ni dalam ni lagi ni. Tak masuk lagi nak semaya ni kena reti suci dulu. Baik bersuci itu kita kenal dengan najisnya, kita kenal dengan airnya, kita kenal dengan wuduknya. Itu kena bersuci tu. Sebelum nak semaya lagi ni persiapan sebelum kita semaya. Ni fiqh susun comel ni kau kita ni. Bukan pakai lagi semaya ni. Tak reti cuma cuci pakai semaya ni. Boleh. Sebab ilmu ni ada tangga dia, ada tingkat-tingkat dia. Tu nak ngaji hak tinggi-tinggi, kena kenal dulu hak bawah ni. Ni ngaji tinggi dia, hak bawah tak tahu pula, mutaisi. Pasti kat bunyi kata, ngaji tasawuf ni gila. Gila, tak gila buat nak pergi ambil orang kan? Ambil hak bawah-bawah dulu, ambil bab akidah dulu, ambil bab fiqh dulu. Ngaji lah tak tahu. Tak ada siapa, tak tahu pula nak ngaji mana tu. Nak ngaji kita hikal lagi. Penawar bagi hati tak habis lagi. Tu ada setempat masjid. Ni tu among supaya ngaji hikal. Among kata ngaji hikal, penawar bagi hati. Masjid raya amal dah ngaji masjid baik. Pasal habis pernah ngaji dah. Penawar bagi hati ni kita asas. Tingkatan yang pertama disusun lagu mana sebelum kita ngaji peringkat tinggi. Sekolah rendah ni, hikal ni. Nak ngaji universiti dah. Hikal ni universiti dah. Penawar bagi hati ni kalau belajar di sekolah rendah dulu. Belajar dengan penawar bagi hati, belajar dengan bidayatul hidayah, belajar dengan hidayatul salikin, belajar dengan syairus salikin, belajar dengan ilmu iya umuluddin. Baru setuh dengan apa dia? Setuh dengan hikam. Itu kita mau hikam lalu. Hal lain tak ngaji lagi. Fiqh tak tahu mana lalu, akidah tak tahu mana lalu. Mutaiti. Tapi tanya-tanya dia tu, dia kata lagi mana? Sini kita ngaji hikam tu, ngatuk-ngatuk dulu. Tak apa. Abang ngaji. Kalau kita ngaji dia, boleh. Ngaji hikam boleh. Kalau lah, tentu dah sini ngaji hikam dia. Berapa tahun dah ngaji dia kata. Hikam ni. 3 tahun dah kata. Boleh. Kalau ngaji biasa dah ngaji hikam. Jadi kita kalau air sejuk tu tak sih. Nescafe macam kita ngaji Nescafe. Kita kocak. Kita ngaji dulu rendah-rendah dulu kalau boleh. Tapi kalau biasa dah ngaji hak tinggi, betul dia tunggu dia mati. Kita sambung. Ngaji hikam. Tak apa lah. At-tuhuru, bersuci itu syatrul iman, adalah separuh daripada iman. Ayatnya hubungan di antara bersuci itu dengan iman. Bererti orang yang pengotor tu nampak iman dia lemah. Ayat Islam tu sungguh tu mau. Gi tengok baju dia 3 hari tak basuh, pakai lagi. Bang, sebab tu Islam ni bila mari ke masjid tu lah kena. Kena pakai minyak wangi. Pasal apa? Tak seri bang hapuk. Sebab tu kena berwuduk, basuh segala-gala hak dekat-dekat kita. Pasal apa ni? Tak seri. Ni ganggu orang lain. Bila sebab tu disebutkan at-tuhuru, bersuci itu syatrul iman. Ianya adalah separuh daripada iman. So lagi tu dalam hadis lain tu al-haya, malu. Al-haya'u minal iman. Malu tu juga separuh daripada iman. Jadi kalau tak suci artinya tak malu. Orang yang pengotor ni dia tak malu kat orang. Maka dua-dua tak ada. Maka kurang benarlah iman dia. Tak malu lah ni, orang ramai tak malu lah ni. Jual barang dalam TikTok juga macam-macam kaya. Dia tunjuk bukan nak tunjuk apa, tunjuk body pun ada. Allah tak asal malu. Kau buat je orang puan, kau dia tengok dapat orang lelaki.
70 kali ganda lebih baik daripada orang rosak gigi. Gosok. Ni gigi seminggu sekali. Gosok. Oh, berat so. Rasulullah setiap kali semaya. Siwak sama. La amartuhum. Nabi kata, kalulah laula asyqa ala ummati la amartuhum. Nabi kata, kalulah tidak menyusahkan umat aku, nescaya aku perintahkan dia ni bis siwak inda kulli salat, iaitu dengan melakukan siwak setiap kali nak semaya. Setiap kali nak semaya Nabi siwak, setiap kali nak baca Quran Nabi siwak, setiap kali nak tidur Nabi siwak. Nak yang siwak sama. Apatah lagi dengan mandi ni? Tu dia. Mesra kalau kita duduk kat orang bang sedap ni, pas mandi, shampoo lagi, sabun lagi, macam-macam. Mesra dan kasih sayang antara manusia. Kita nak peluk dia pun berasa sedap. Jumpa-jumpa saling peluk. Pasal apa? Bau sedap. Mandi, dia peluk kau. Nak motor ke dia. Mana nak sayang kalau gitu. Dengan suami isteri lebih-lebih lagi. Sebab tu nak tidur tu, makan, ambil wuduk dulu. Bubuh pakai minyak wangi dulu. Tu tidur. Orang jamin dulu, dia pakai beduk sejuk. Ngosek tunggu. Orang jamin dulu nak tidur, ambil beduk sejuk. Allah. Tubik-tubik luar muka lapu tak apa ada tinggal peletok. Tengok muka putih lagi cucu. Gapo dia lah. Dah dulu. Dan tak ada dah sejuk kan ni. Al-Bukhari, Imam Bukhari dan Muslim dengan lafaz hadis dalam adalah daripadanya telah meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa dia berkata, orang ramai banyak melakukan kerja dan mereka tidak mempunyai pembantu dan keluar dari mereka bau yang busuk. Lalu dikatakan kepada mereka, sekiranya kamu mandi pada hari Jumaat, maka itu adalah lebih baik. Muka kerja di Madinah ni, kerja macam-macam, ju punggah air kau, ju kayu, cari kayu api kau, atau menega kau, macam-macam kerja lah. Lepas tu pula air pula payah. Antara Mekah dengan Madinah, memang payah di Mekah air ni. Dengan Madinah ni banyak air. Sebab tu kebun-kebun kurma tu banyak di Madinah, di Mekah tak ada. Kau tanah tepi jalan lah ni ada dah ni. Tu pun dengan buat salirai comel tu, ke bawah tu ada piping macam-macam tu. Tu. Tapi Madinah memang kebun-kebun kurma pun banyak. Asal air pun mudah daripada mana. Tapi nak sebutnya moga air payah ni lah menyebabkan jarang mandi. Gak kita pergi Madinah, pergi Mekah kau, nak ayaknya tubuh kita walaupun perlu metakung, tak bang. Dengan iklim dia tu, apa dia? Panas kering. Pak kita ni panas basah. Bila panas basah, metar yang bang busuk kita ni. Tapi dia ni tak bang ulah mana. Dia boleh sampai seminggu. Maknanya seminggu sekali mandi tu. Dan Nabi anjurkan seminggu sekali mandi tu bila tu? Mandi pada hari Jumaat. Mandi pada hari Jumaat. Asal hari Jumaat ni wajib mari semaya Jumaat pukul belakang. Tak boleh bayar duk musalla masjid kecil tak boleh. Kena bayar masjid Nabi. Orang duduk kapur, duduk ujung-ujung kapur tu, duduk badui duduk tepi-tepi bukit ni, mari semaya belakang berjalan dengan peluh pelah ni, maka mandi. Baju-baju nak pakai sebab tu pilihlah baju yang paling baik, baju paling bersih, baju paling baru, baju paling maknanya tidak busuk. Pakai kita sebagai asal nak tepat kuku. Kalau seorang sikit bang busuk, habislah busuk lakak. Semaya pun terganggu. Tu jadi sebab itulah kalau bermandi kerja banyak ke begini, Nabi kata supaya mandilah sekurang-kurangnya seminggu sekali. Hari apa? Hari Jumaat. Pasal apa? Beripung untuk semaya Jumaat. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang lain disebut,
Lalu Rasulullah bersabda, sekiranya kamu bersuci atau mandi pada hari ini, yakni pada hari Jumaat, maka itulah lebih baik. Yang ketiga, hikmat disyariatkan mandi ini ialah menghasilkan kecergasan. Cergas kita. Tubuh badan yang dimandikan akan dapat merasakan kekuatan dan kecergasan. Cergas kita, gerak pun. Ni orang duduk tidur, kalau malah mandi dia tubuh lemah. Jadi malah. Dan akan hilang daripada rasa lemah, lesu dan malas bila mandi saat ni. Hilang. Terutama selepas melakukan perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Seperti persetubuhan sebagaimana dalam huraian yang akan datang. Jadi ayatnya wajibnya mandi bila melakukan persetubuhan, bila mandi tubuh kita jadi cergas. Sekurang-kurangnya wuduk. Sekurang-kurang nak suruh basuh juga. Kalau sekurang-kurangnya basuh di anggota wuduk. Kalau boleh mandi selalu, itulah yang terbaik. Afdalnya sudah kena mandi selalu. Tapi kerana gabung, kerana mungkin kita ni letih lagi kok, kita boleh tangguhkan mandi, tapi disunatkan kita berwuduk. Kok kena cuci tu, kena cuci wajib tu. Basuh dulu lepas mandi. Lepas subuh tu kena basuh dulu. Waktu kena basuh dulu, kena cuci. Tapi sunatnya ialah kita berwuduk. Afdalnya mandi. Jelas tu dia. Nak sambung lagi ke nak itu pada? Istiadah tu, nak sambung lagi. Sambung lagi. Sikit lagi. Sikit lagi ni panjang ni. Bahagian mandi. Bahagian mandi. Ada kacik-kacik bab mandi ke apa gini. Mandi itu dibahagi berapa? Mandi terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertamanya mandi yang diwajibkan. Yang pertama. Mandi yang diwajibkan ini dia ada nekaro. Mandi wajib. Mandi wajib kena mandi. Yang tiganya sepakat. Lelaki dengan perempuan. 3. Sepakat. Yang 3 lagi itu hanya untuk perempuan. Yang wajib mandi yang pertama, iaitu bila bersetubuh. Bila bertemu dua khitan. Bila bertemu dua khitan, antara lelaki dengan perempuan, maka wajib mandi. Itu kita buat secara dasar dulu. Yang kedua, wajib mandi sama ada lelaki dan perempuan keluar mandi. Yang ketiga, lelaki atau perempuan wajib mandi sekiranya mati. Bukan dia mandilah, orang lain belum mandi. Mungkin juga panggil dia mandi dulu. Tak ada. Orang belum mandi dia wajib. Yang untuk perempuan saja, yang wajib mandi yang pertama haid. Orang lelaki tak ada haid dah. Lama ke? Gua tak semaya orang lelaki ni. Bagi boleh. Bukan dia lah tu. Bukan dia lah. Yang mana yang orang perempuan wajib mandi sekiranya dia haid. Haid ni jangan teka haid dia mandi dah. Mandi wajib ni.